Assalamualaikum kawan-kawan. Okay, welcome back to my YouTube channel Yana with. Dan jangan lupa subscribe dengan like dan share dan turn on notification untuk korang dapat video-video terbaru daripada Yana. Okay, jangan lupa important tu ting subscribe dan share kat kawan-kawan korang. Okay, so hari ni Yana ada apa? Buat video. Tak ada video yang special untuk korang semua, tetapi ada benda yang special yang nak beli kat Shopee. Kat bag orange. So yang nak beli, tenang, nak tengok tak apa yang nak beli. So let's go. Okay, sebab Yana teringin tau nak pasang TV kat dalam bilik. So kawan-kawan, kalau korang perasan rumah Singapura ni kecil, jadi Yana nak pasang TV kat dalam bilik. Kalau tak boleh, tapi tembok dia maklumlah, bukan macam tembok kat zaman dulu. Tembok dia rasa cepat retak. Tengok Yana besi kat korang, Yana cat aja kat tu, apa tu, letak postek je dah terkopek tau cat dia. Yana nak cat balik lah bilik ni. So maybe tengoklah, maybe kita akan buat tour cat bilik dan kamar bilik Disember. Kalau korang nak tengok, tunggulah Disember, lama lagi kan. So apa korang rasa yang nak beli? Ni wow, benda ni amatlah istimewa. Kerana Yana tak dapat pasang TV kat dalam bilik Yana, takut tembok pecah retak. Yana pasang ni. Banyak orang pun ada miliki, tapi anak korang yang belum dapat. So Yana nak pakailah. Ini kawan Yana. Korang pun nak ke? Dia kata lah, tak bagus, tak ada tempat. Tapi bila dah ada benda ni, mesti korang nak. Tadang! Tang. Projector. Projector ni ibarat panggung wayang dalam bilik korang ni. So sebab Yana ni ada handphone kat sebelah kanan, kiri handphone, dan sebelah kanan ada laptop. Kadang nak tengok cerita kat laptop, berbual kawan, tapi mana boleh buat kan, dua dalam satu, kejap sana kejap situ. Dan jika Yana letak laptop kat sini, tak ada tempat. Dan lagi satu, terlalu banyak wire. So kalau kita pasang projector di tengah-tengah, at least kita boleh tengok sambil kita pusing tengok kawan kan. Tak sabarnya, jom kita unboxing. Tangan agak mentah korang, kawan-kawan. So korang should ada benda ni. Alah, tak mahal pun, Singapura je. Yang Yana beli harga dia 50 dekat 60 gitulah. Tak mahal, dekat 68. Boleh lah. Dia kecil dan dia senang untuk letak di mana-mana. So siapa dah mula nak tengok yang nanya projector yang kecil? Geramnya. Okay, ready guys, go. Wow, kecil tak korang? Kecil kan? Lebih pusing lah kawan-kawan. So okay, so dia boleh pusing gini. Dan kat belakang dia kita ada tempat charger, kita ada tempat USB cable, kita ada tempat memory card cable, dan kita ada tempat macam ibarat ada earpiece ke, atau wire yang bentuk dengan earpiece. Dan kita juga ada ni entah apa kabel, lagi satu type apa entah. Dan yang ni button untuk kita on. So sebenarnya korang yang nak beli ni, sepatutnya yang nak ambil yang ada warranty. Tapi yang ada warranty harga 70. So yang nak tak ambil yang 70, yang nak ambil yang murah sikit lah. Boleh lah, asalkan nak tengok apa tu, nak tengok wayang tu boleh lah. Sebab yang ada warranty, at least 1 tahun warranty kan, senang sikit. Tapi yang nak ambil tak ada warranty, tapi sangatlah mantap. Okay, dan kita ada lagi satu
Ini dia. Ini dia apa? Wire dia. Untuk plug. So, dah boleh. Yana akan tunjuk dulu. Maaflah bilik Yana ni berantakan. Nantilah Yana buat room. Buat mengemas-ngemas bilik untuk korang tengok lah. Okay. Sebab Yana ni duduk dalam bilik ni satu orang. Maklumlah tinggal dengan bapak kan. Dan wow, Yana dapat tenang. Yang ini punya macam Game Boy kan korang. Mak tahu minta yang biasa punya. Yang ni amatlah leceh-leceh. Tapi at least ada right left. Ni nak kena belajar ni. Sebab Yana tak reti nak pakai macam gini punya. Oh, yang ini guna charger. Tak perlu bateri. Dan dia ada ini untuk charge kat sini. So korang boleh pakai. Alright korang. Dah nak start. Kita pasang. Alright, jom. Berantakan sikit je bilik Yana. Tak apa, yang penting korang mesti nak kena ada ni. So first kita akan cocokkan ni benda kat dalam kita punya projektor supaya kita boleh settlekan kita punya projektor. Dan kita nak kena tengok kat mana kita nak letak. Kiranya kat mana? Boleh letak gini tapi nak kena gini. Baru cantik. Dia boleh kat tingkap. Okay. So Yana akan sebab Yana tu Yana mestilah nak kena pasang. So korang nak tengok. Okay, tu tingkap Yana. Jom kita tengok bagaimana Yana pasang. So boleh nak ke cucuk begini. Sebab Yana tak gitu. So Yana akan pasang begini. Jom kita akan mula hidup. So sebab Yana tak pelak kat sana. Boleh tak? Kita takut bahaya pula. Kadang-kadang dia gelap. So kita pasang juga sini je kat mana. So yang ni kita akan masukkan kat dalam. Okay. So korang tengok Yana letakkan wire dia seperti gini. Okay, maaf je Yana ni badan bukannya kecil sangat. Gemuk. Gini. So tak goyang sangat sebab sakit kan. Macam ni. Tengok mana tujuan kita nak tunjuk. So tu yang ni kita kena plug kat TV. Tapi plug tu macam lama sikit. Okay, so korang tunggukan Yana plug dulu. Okay korang, Yana dah plug. So sekarang apa yang Yana kena buat adalah kita kena turn on button kat belakang tu. Wow, terbaik sehingga. So kena tutup lampu dulu untuk dapat. Alright, dia terlalu besar. So kita boleh besarkan, boleh kecilkan. Wow. Macam nak kasi wire gambar dia kecil. Dah tak. Okay, kita cuba kasi. So, Yana prefer macam ni. Wow. Okay korang.
So yang nak tunjukkan korang. Oh, ini projektor dia dah siap kan? Lawa tak? Projektor dia. Dan tiba masanya untuk Yana nak pergi tengok apa yang Yana buat. Ni kita dari kitanya ni. So let's start on. Aku nak kena charge. Okay, Yana try charging. Okay, boleh. Oh, dah charge. So, Yana akan buka. So, sekarang kita akan korang, kita ada masalah dia. Sebab Yana baru je belajar tu. Terang. Sekejap korang. Kita cuba dulu. Okay guys, ini lanjutan video yang semalam. Actually bukan aku tak nak upload semalam, tapi kita tengah proses macam mana nak buka. Dan lepas tu nak tengok ini video projector. Wow, okay sudah jadi. So ini hasil dia smart projector. Kita boleh tengok apa yang kita nak ya. Kalau korang rasa Yana beli ni betul-betulnya worth it, korang subscribe dan like dan share dan turn on notification korang untuk dapat video terbaru daripada Yana. So ini hasil projektor yang Yana beli semalam. Okay, Yana kat ruang tamu Yana untuk pasang. Sebab kita macam tak tahu kat mana lagi kita nak share dengan korang semua. Korang kat dalam rumah korang macam tak tahu nak tengok ke tak. So korang belilah projektor. Make sure tu korang boleh tekan apa yang nak tengok YouTube, yang nak tengok kan. Dia TV pun boleh buka. Okay, macam-macam boleh. So wow, tengok. Yana nak pergi mana, pergi kat Yana bisa. Dia sangatlah licik sikit. Sebab korang nak kena pilih, betul-betulnya pilih tau yang mana. So okay, ni video, ni YouTuber Yana yang korang tengah tengok video akan datang yang nak upload. So korang akan pilih ini video untuk tengok. Jangan lupa. So kita buka. Wow, best. Sorry, dia pun boleh tahan kan Upin. Tapi tengok cerita apa yang nak. Okay, siapa yang suka, adik-adik mesti suka kan. Macam cerita ni, lagu-lagu ni. So korang jangan lupa subscribe, share dan like YouTuber Yana. Saksikan banyak video terbaru daripada Yana dan juga benda yang korang nak tengok daripada Yana.
Okay, seperti yang Ana cakap tadi, jangan lupa like, subscribe, share dan turn on notification korang. Dan ini saja daripada Yana untuk share selepas Yana dah unboxing dan dah puasa dia dekat malam sampai pagi masuk Yana dah tidur. So boyfriend Yana yang tolong Yana untuk settlekan ni. So bila dia dah settle, dia dah dapat tahu apa kesilapan dia semua. Dan sekarang dah jadi. Ya, dah jadi macam gini. Dan Yana dah boleh nonton sementara nak tunggu start kerja ke. Sebab Yana pergi pun untuk buka malam. Sebab dalam bilik tak ada orang nampak. So kita pergi tengok nak letak kat bawah pun ni, nak letak kat ceiling atas pun boleh untuk baling-baling tengok. Tapi sepertinya gini. Korang nampak tu kat atas di ceiling. Tapi kalau kat atas sini korang kena baring lah. Jom Yana showkan kat korang sikit macam mana. Ni korang baring ni. Korang tengok. Nice kan? Dia pergi ke bawah, pergi ke atas. Kalau dulunya projector tak macam gini. Dia kena connected dengan komputer baru boleh dapat macam gini. Tapi tu pun dia tak pergi ke atas macam gini. Kalau dia nak naik ke atas gini, dia nak kena letak benda kat bawah. Kalau tidak, dia macam bawah ataupun kat pintu tadi lah, yang ibarat tadi kita buka dia lepas tu. So inilah video terhangat daripada Yana yang nak share, yang nak unboxing projector. Thank you. Jangan lupa subscribe tau korang. Benda ni murah je. Korang beli kat beg orange ataupun korangnya beg kuning, murah je. Ni gantikan korangnya TV. Sebab TV pun korang kecil. Ni ada besar sikit, korang boleh tengok sepuas hati korang. Okay, bye. See you on my next video YouTube. Cheers, bye.